Nak guna ke atau kepada? Kita mula dengan yang senang dululah ya. Kata sendi nama ke, dua fungsi utama dia. Pertama, untuk destinasi fizikal, arah tuju. Contohnya, saya akan pergi ke Johor atau pergi ke sekolah. Kedua, untuk masa. Macam dalam ayat, bertolak keesokan harinya. Kita beralih kepada. Ialah untuk manusia atau haiwan. Kalau penerimanya itu sesuatu yang hidup, kita guna kepada. Contohnya, dia menyerahkan hadiah itu kepada ibunya. Kepada ni dia menandakan adanya penerima. Macam dalam contoh tadi, ibunya tu penerima hadiah. Tapi ia juga boleh digunakan untuk perubahan keadaan. Contohnya, suhu meningkat kepada 30 darjah Celsius. Angka 30 tu dia jadi macam penerima kepada perubahan suhu tu. Jadi keadaan baru yang dicapai. Satu lagi untuk pembahagian. Bahagikan kek itu kepada 4 bahagian. Setiap bahagian tu jadi penerima tindakan membahagi. Ini juga menjelaskan fungsi yang terakhir tu kan? Arah yang bukan tempat. Arah yang abstrak. Macam, tolong sampaikan salam saya kepada semua rakan. Rakan-rakan tu sasaran atau penerima mesej kita. Ke adalah untuk destinasi fizikal atau masa. Boleh diukur. Manakala kepada lebih kepada destinasi yang bersifat hubungan atau abstrak. Jadi, ia bukan tentang perjalanan fizikal. Ia tentang sasaran sesuatu tindakan. Ke untuk tempat dan masa, dunia fizikal. Kepada pula untuk manusia, perubahan, pembahagian dan arah yang abstrak, dunia interaksi.